saiz ikan yang saya ambil tadi. Okey, yang ni saiz yang kecil sedikit, tak sampai sekilo, tapi ukurannya lebih satu kaki, lebih daripada satu kaki. Saiz jantan yang besar. Okey, saya ambil yang lagi satu. Ni memang besar. Berat dia kemungkinan lebih daripada 1 kilo. Lebih daripada 1 kilo. Saiz yang besar. Induk jantan. Nampak? Saiz yang 1 kilo lebih. Berat dia saya jangka lebih daripada 1 kilo. Panjang dia lebih daripada 1 kaki. Saiz yang besar. Ikan fresh. Kalau ikan yang macam ni, saiz yang macam ni, kalau kata dibuat pemakanan ataupun dibuat lauk lah untuk family ni memang terbaik lah. Kalau kata untuk kos beli, harga beli sekarang ni 1 kilo, ikan tilapia merah 1 kilo dah lebih, kalau tak silap saya RM15 1 kilo. Ikan tilapia merah. Kalau kata dibuat ternakkan sendiri ni, lebih bagus lah, lebih senang. Kita tahu tahap kebersihan ternakan kita ni, kita tahu, lebih terjamin lah. Okey, nampak saiz macam ni.